Kemudian pada tu satu kawan kata disunat ni kecak turut fiqh. Disunatkan azan ketika buat turun mayat kubur. Sebab apa dia ambil ke mana? Kerana qiyah di atas mula keluar daripada perut ibu. Disunat baik tak? Walaupun dia panggil kata disunat ke baik. Nak masukkan kalimah Allahu Akbar Allah di telinga kanan. Kerana sama dia lelaki perempuan. Beranak tu baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik balas tu berkedok baik semaya. Nak panggil majma'. Tidak itu. Time budak gitu bukan dia. Pak mereka budak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak beri telinga budak. Kita panggil ke lain. Sudah kau ambil kan? Tinggi pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahada la ilaha illallah qoma pula. Tak kira lelaki perempuan. Ada setengah kata beri telinga anak lelaki qoma perempuan. Duk bagi kau mana pula tu dah. Lah itu kan? Rupa lelaki perempuan. Bel dengan kanan qoma lelaki. Ada juga katanya baca inna anzalnahu fi lailatul qadr kanan pula. Ya tengok. Apa tu? Nak masuk Allah Muhammad selalu dalam telinga anak orang Islam. Suk dengan la ilaha illallah. Paling nak kiri Allah Akbar, Allah Akbar. Nak wayak cara masuk semaya dah weh. Kawan nak tahu apa lagi? Nak masuk cara mai semaya. Qad qamatis solah, masuk dah. Sudah tu nak wayak tu Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, waktu tak kala terbit daripada perut ibu ke alam dunia. Sekarang kawan ni terbit daripada alam dunia nak pergi ke alam barzakh, zikiyah pada sana, bas ini bang. Nampak buah dia. Mari dia ni tak kala tak ada ya zohir begini pakai dok lah. Jadi terbit dua. Nampak? Sebab tu kalau orang dok bas sudah. Jangan. Bolah wisuk. Kau kecek semula. Timur tak molek perangai dia panggil. Kalau tak boleh berlaku, tak ada demo royak tamu. Tu lah. Itu dia. Ni ke Allah, baru kelik bahasa tu kat weh, nyak mata nak tegah orang. Dia bahasa sepengah orang ni tak tahu gapo ramanya. Dah itu kan? Ya orang dia tilik maslahat lagi nak tegah, boleh kan nak tegah juga. Semula tegah ada band dia ada start tegah tu. Semula. Lain kali. Dah kalau pandai kita nak tegah dah. Tegah tu segar. Bidah. Orang nak cara tengok ada dah tu dah. Masya-Allah. Tak ada arah. Ni orang panggil cara taktik tegah pun dia ada cara. Inilah kita tengok sekarang ada jadi rusak masa ni dalam masyarakat kita ni, masya-Allah. Kadang-kadang hak bobo baru-baru basuh satu. Tu hak lama ni tak leh kira dia puas dah. Dia pun tahu dah. Itulah masalah. Nak jatuh khilaf juga. Kalau kita kata orang tak ada bepo, terseduk gaduh tekan, bes orang, tak salah juga. Tapi dah puak anak beranak dia nak be weh. Ya be kita dak dia dulu anak. Kalau dia mau tanya kita, wayaklah koho. Dua jalan pasal nak buat. Ada juga kaum mengatakan. Ada juga kaum katakan tak sunat. Imam Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar dia ada rak dalam kitab dia. Dia sebut dalam apa nama dalam tokoh dia nakal. Dia wayak dia rak. Bagi dia tak mau. Pasal wayak jalan dia mau nak lagu ni. Ya wayak. Kena timur hak Rasul kata. Dalam ayat lain, madza ajabtumul mursalin. Apa hak mu terima daripada rasul-rasul? Tu. Rasul hak tu wajib kita kena jaga. Nampak tu tak? Ulama mari royak separa rasul ni lah. Tu kerja ulama. Tu kerja al-ulama. Sebab itulah kita kena tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinakalkan oleh ulama. Bukan makna tak nakal oleh ulama. Tak ada orang tak pakai ulama, orang tak pakai orang atau manhaj kita tak pakai ulama, orang ni adalah orang benggerak akhirat esok. Kalau tak pakai dia, sungguh kita tak ada iktibar dia tu ulama. Ni silap faham tu. Faham dah ayat ni? Kama dia ulama kena ambil wisupa. Ulama kena ambil wisupa. Lah mana asal? Lah mana asal? Sunat tak? Kita ber tak kala nak buat tua mayat. Sunat tak sunat? Tak. Buat apa? Tak ada sah.
Tak ada apa? Tak ada asal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar suruh kita ban ni di mana? Al-azan ni tauqifi ke ghairi tauqifiyah? Tauqifiyah nak ban di mana ada nas tak mari. Ban sini, azan sini, azan sini. Tu tak? Kama dia. Hari raya haji, hari raya puasa kita ban tak? Apa tak ban? Tak kira ibadat. Sebab ia tauqifi. Tak boleh ban sini, kena ban sini. Faham dah ayat ni? Baik. Lepas daripada tu, siratil azan. Sirah dia. Makna kata, susun ni cara kita nak al-azan tadi itu, datang kedak daripada syarak, kan mikir pada otak? Datang pada syarak. Apa kalimah, kita belajarlah masalah tu. Kama dia, al-azan, sabit daripada hadis, kena azan di telinga kanak-kanak. Nampak tu dah? Dan iqamah di telinga kanak-kanak. Hak tu mari. Sebab masalah beranak, ya ada. Walaupun setengah ulama mentadhaifkan hadis tu. Tapi jumhurul ulama al-fuqaha, ia beramal dengan hadis tu. Ia kata hadis tu, darajat dia hasan li ghairihi dan sebagainya. Tak apalah, tepat khilaf ulama tu. Jadi, tepat apa nama ni, tepatnya beranak seseorang, maka orang ber. Sebab ada dalil. Faham tu? Sebab ada dalil. Pas dalil tadi itu, kalau kita berlaku di atas pendapat ulama kata hadis hasan. Datang bila? Datang semasa Nabi kita dah hidup. Sebab Nabi lah yang bercakap dengan itu perkataan. Tak itu ke? Baik. Apabila keluar tadi itu daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama atba'it tabi'in, atba'it tabi'in ni ada kata ada dengar hadis tu? Dengar. Dengar apa? Dengar hadis tersebut. Apabila dengar hadis tersebut tadi itu, siapa kata ambil hadis tu sebagai maki soalih waqiyah ketika nak waktu mayat kita kena bayar. Mafi syai. Mafi ahad. Tidak ada. Datanya orang Kamadiyah. Rakyat kata, sunat kita tadi itu bayar. Qiyah di atas apa dia? Qiyah di atas orang bayar masa kita beranak datang. Hak ni mari pada dunia pun bayar. Hak ni nak keluar pada dunia, pada alam akhirat pun bayar. Ini panggil qiyasul fasid. Apa qiyasul fasid? Kerana dua masalah tadi itu pada illatil qiyas tak boleh. Tak boleh. Itu pada asal. Sebab apa? Sebab a'immah semua, imam 4 lah, imam ni lah, imam 10 lah dalam masalah qiraah di fiqh ni, tak ada pia pahal dalil tu buat qiyas. Sedangkan masalah qiyas tu ada lagi pada zaman Nabi, ada dah. Wazinu bil qistasil mustaqim, fa'tabiru ya ulil absar dan sebagainya daripada dalil-dalil qiyas. Tetapi ada siapa kata di kalangan a'immatul mujtahidin qiyas? Tak ada. Tu makna tak ada khilaf. Khilaf ni baru masuk lek belakang. Korong yang kelima kena ada ulama qiyas. Baik, pendapat ulama qiyas ni kita hormat. Okey. Tetapi bila kita nak pakai pendapat ni apabila tidak ada mu'aradah. Ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri pun apa nama ni pakai aku belaka. Apa boleh kita nak pakai? Dan dalam mazhab Syafi'i sendiri pun pendapat kata masa kita nak waktu mayat tadi itu pendapat dhaif. Bukan pendapat mu'tamad. Baik. Lepas daripada tu, ya qiyah fasid. Biar kata hantar pangkat setara mana kata qiyah tu qiyah tak boleh pakai. Kita tak ada hak kata ambil dah kacik kita. Ibnu Hajar Haitami kena. Setara mana ia dalam mazhab Syafi'i? Pangkat dia. Dia ada kitab Fatawa Fiqhiyah Al-Kubra. Dia kata masa nak waktu mayat nak masuk kubur tadi itu bid'ah. Apa dia? Bid'ah. Orang qiyah tadi itu qiyah dengan masa beranak ini lam yusib ya tetap tu. Tak tu. Pas kita nak pakai juga pendapat dhaif pakai lagi tapi bukan qiyah bukannya khilaf mu'tabar. Pada banyak tu ialah. Nampak tu tak? Nak uwi kita gambar kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ke tak sekali dengan kita? Ada. Berapa orang sahabat mati depan Nabi? Banyak ke? Bahawa apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat kerja seperti itu?
Tak kira ini amalan kebaikan ke? Nabi kata, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa wa ana adullahu. Tak ada satu perkara yang jadi amalan nak menujumu kepada syurga, kebaikan, wajib, sunat dan sebagainya, malaikat aku ajarmu. Apa Nabi tak ajar sini? Kalaulah qiyah rokok di atas arak, tak apa, sebab rokok tak ada lagi zaman Nabi. Nampak tu tak? Kalaulah qiyah dadah, qiyah yaba, ya penama tu, ya obat kuda tak kuda di atas arak, boleh ke tak boleh? Boleh. Fasik tak qiyah? La. Tu baru qiyah kena. Dan ulama mu'tabar tak ada pia pun ingkar masalah tu. Ada pohon ni Ibnu Hajar sendiri kata bid'ah wa hijau lagu ni. Qiyah lagu ni lam yusib, kata tak kena. Sudah. Sebab tu nak ayat kata benda ni tak ada khilaf di kalangan ulama, kata benda ni adalah tak ada asal. Dia kata nak khilaf juga, khilaf di antara dua, khilaf dengan sunnah bid'ah. Nah. Khilaf ana sunnah bid'ah. Sudah. Sebab tu kita kena wirti masalah nak pakai pendapat ulama. Pendapat ulama bukan semua tadi itu ambil berkocek belaka. Zallatil ulama fahdhar. Zallatil ulama, gelecah ulama. Apa kita tahu lagu mana gelecah? Ha ni orang Ahmadiyah raya ni. Tak ada mazhab juga. Ibnu Hajar Haitami itu mazhab Wahabi. Tak ke? Suara saya ni kita kecek lagu ni. Bukan makna kata kita kecek lagu ni kita pergi maki orang. Tak. Ni terkadang manis-manis tipu. Main lagu tu. Entah apalah gini-gini tipu kita. Sedih lah tu. Orang ni tak ada nak manis. Apa kecek betul. Tapi tak tipu kita nak. Apa sebabnya kita kena tengoklah situ. Faham nampak tu tak? Baik.